Yang lebih ganas lagi, bila kami bangun untuk solat subuh, keadaan dalam bilik mandi tu memang tragis. Maaf ya, agak kotor sikit. Tapi hello guys, welcome back to Show My Channel. Hari ni, Mai akan share kisah seram yang berlaku pada Mimi. Mimi bukan nama sebenar. Mimi baru sahaja melangsungkan perkahwinan pada Disember 2020. Kisah seram ni terjadi pada Mimi dan suami dia sebaik saja diorang berpindah ke rumah sewa pada Jun 2021. Ya, kisah ni masih baru lagi. Tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Sebelum tu, maybe dalam video kali ni Mai akan campurkan bahasa Melayu dengan bahasa Sarawak atas permintaan. Ada beberapa orang yang minta Mai bercerita dalam bahasa Sarawak ataupun bahasa Iban. Video kali ni Mai akan campurkan kedua-dua bahasa tu, iaitu bahasa Malaysia dengan bahasa Sarawak. So, nak dijadikan cerita, suami aku bekerja sebagai pramugara yang selalu akan pulang lewat dari penerbangan domestik Semenanjung Malaysia. Paling awal dia akan berada di rumah pada jam 7 malam dan akan keluar dari rumah pada subuh dini. Sebab perlu ulang alik ke KLIA 2 dari rumah kami yang memakan masa dalam 1 jam perjalanan. Rumah kami ni semi banglo yang mana mempunyai kawasan lapang yang luas di tepi rumah. Kiranya terkena corner lot lah, kata orang Sarawak. Jarak antara rumah kami dan jiran yang lain adalah 100 meter. Pada 30 Jun 2021, aku dan suami berpindah masuk ke rumah sewa itu. Kami mencuci serta mengecat bahagian dalam rumah kerana warna cat yang dah luntur. Gotong royong lah sedua laki bini rumah baru nak sapu-sapu, ngemop semua bahagian lantai apa semua, gelap dinding yang dah kotor apa semua sebelum nak dicat. Dari pagi hingga ke malam kami membanting tenaga. Dari ruang tamu ke bilik semua kami cuci. Sampai kepak sedua laki bini nyuci rumah sebab 2 orang je mula kerja. Ketika mencuci lantai bilik master bedroom, aku menjumpai segumpal rambut yang sangat panjang serta bersalut dengan tanah. Dan lantai di kawasan tu juga terdapat sedikit tanah. Bilik dia nampak macam kamah lah, macam kita bawa lekat dari kebun tek. Lepas tu Alu masuk bilik dengan kaki si bercuci apa semua. Terus ninjak lantai di bilik dia. Kira macam kotor bilik tek, bertanah-tanah. So dia pun tengok rambut tu. Lepas tu dia cakap, rambut penyewa lama kali tu. Siapalah, kata aku dalam hati sebab tak nak ambil pot tentang apa yang aku jumpa tu. 3 hari pertama bermalam di situ semuanya baik-baik saja. Sehinggalah malam keempat. Masa aku tidur dalam jam 1 ke 2 pagi, aku tersedar dan tiba-tiba telinga aku terdengar sayup-sayup bunyi akan wanita menangis mendayu-dayu. Dia macam bunyinya sedih sekali. Aku bangun. Apa nak sedih gila sampai nangis macam sekali ya? Kata aku dalam hati. Aku tak ambil pot lagi sebab lebih memilih untuk tidur. Oleh sebab aku dalam keadaan haid, so aku tak dapat nak teman suami aku bangun subuh. Setelah jam 9 pagi aku bangun dan aku ke tandas untuk buang air kecil dan menukar pad tuala wanita. Kira je tengok tukar modis. So pergilah ke tandas. Pergi tandas. Sebaik dalam tandas aku rasa hairan sebab pad-pad yang aku masukkan ke dalam tong sampah semua berterabur di atas lantai. Maksudnya modis yang dahnya pakai buang ke dalam tong sampah dalam toilet dah, semua mengalir di lantai dalam bilik mandi So aku pun kutip lah satu-satu modis tu.
Sampai juga sengaut mandi sampai nyepak tong sampah tu. Kali abang lah tu, kata dia. Tanpa dia memikirkan benda lain. Hari seterusnya berlalu. Macam biasa suami aku selalu pulang lewat dari kerja. Bila dia selalu pulang lewat dari kerja, so aku mula rasa meremang dan takut bila sorang-sorang di rumah. Aku selalu rasa macam diperhatikan oleh sesuatu. Dan aku selalu nampak seperti kelibat berambut panjang dari hujung mata aku. Semua ni aku rasa dan nampak waktu suami aku tak ada di rumah. Dia macam merasa ngutik bila lakinya asyik dari rumah. Dia macam seram ke diri ya, kata orang. Setelah hampir sebulan tinggal di situ, aku tiba-tiba turun darah. Rupanya aku telah keguguran. Aku rasa sedih sangat atas kehilangan cahaya mata sulung kami. Aku selalu menangis setiap malam dan merasa tertekan. Waktu tu aku hanya nak duduk di bilik saja. Tak nak keluar pergi mana-mana. Bila kejadian yang berlaku, dengan dirinya siapa si sedih. Confirm dia rasa macam si berguna lalu sebab siapa jaga bagus-bagus orang pada first baby ya Dia rasa down gila-gila. Sehingga satu malam aku terjaga dari tidur aku, tiba-tiba aku melihat dia sangat jelas berdiri di penjuru hujung katil aku sambil menyeringai ke arah aku. Dia macam tu. Kau nampak aku kah? Macam tu. So aku pun menjerit sehingga suami aku terjaga dari tidurnya. Suami aku menenangkan aku dan memasang surah-surah di dalam YouTube. Dia macam ni. Hantu! Ya Allah yang. Apa hal? Cuba tenang lah. Giga kah? Yalah tidur si cuti kaki lah Dah tidur lagi, esok bangun awal lagi. Bas tak kami pasang surah kat YouTube. Bat tidur lagi lah. Suami dia cakap macam tu je. Keesokan paginya, aku berceritalah kepada suami aku. Malangnya dia tidak percaya dan cakap itu hanya mimpi sahaja. Perbualannya macam ni. Yang, kita tahu si kami nampak apa malam tadi. Kami nampak hantu hujung katil kami. Senyumannya ngutik yang. Takut tak saya ada apa-apa bah yang. Mimpi kita kali. Dah ibu fikir nak pelik-pelik. Hari diteruskan macam biasa. Sehingga gangguan lain yang berlaku. Sampah yang ada dalam tong sampah yang di dapur tu setiap hari akan bersepah. Di situ kami hairan sebab kami tak ada pelihara satu haiwan pun ataupun kami tak ada pelihara kucing pun untuk sepahkan sampah tu. Heranlahnya dua. Maka saya nak pusak pun hidup berdua je. Siapa nak maulah ngari dekat dapur? Sikan lakinya. Saya dah kerja kah? Pada malam hari pula, bahagian dapur sangat meriah dengan bunyi orang merewang di dapur. Ketang, ketong, ketang, ketong, ketang, ketong di dapur. Rupa ada orang masak di dapur katanya. Bukan itu je, mereka sukakan air sirap dia. Habis sirap aku dibancuhnya. Bangun-bangun pagi je, masuk je dapur, tiba-tiba ada air sirap atas meja. Kau rasa hantu yang si minat air oren? Hantu pun minat air oren. Gangguan semakin kemuncak bila si rambut panjang tu berani menunjukkan diri di siang hari di hadapan aku dan suami aku. Cerita dia macam ni. Ada time hari Ahad buat cuti. So, nang sehari-hari lah di rumah. Lepas asar tengah best nangga TV. Sofa menghadap TV dan membelakangkan pintu utama. Kira belakang nun pintu utama lah. So, tiba-tiba pintu yang dalam keadaan terbuka tiba-tiba pang tertutup ke diri.
Nak wadah angin sit juga sebab angin di luar. Sit lah sekuat. Sit lah sekuat ya. Nak nutup pintu kami dua yang berat ya. Dah ada sosok berambut panjang melimpas lekat pintu yang ditutup. Sebab tepi pintu ya ada cermin transparent memanjang ke debah. So nampaklah kelibat ya. Macam lepas pintu ya, pang! Kelibatnya pun lepas. Tak berhenti di situ. Gangguan seperti selimut ditarik, kaki digeletek kuku tajam dan gangguan lain semasa tidur pun ada ya, kata dia. Memang berpuakalah rumah tu. Dalam bilik kami ada bilik mandi. Tengah malam buta mesti ada bunyi macam orang tengah mandi. Bunyi bila tengok-tengok je tak ada orang. So aku pun tutuplah air tu. Lepas tu sambung balik tidur. Sebab macam dah biasa kena gangguan macam tu. Yang lebih ganas lagi, bila kami bangun untuk solat subuh, keadaan dalam bilik mandi tu memang tragis. Maaf ya, agak kotor sikit. Tapi najis berterabur di atas lantai dan ada yang dioles di dinding seperti budak-budak conteng dinding pakai krayon. Habis semua dak tahi, disapu lah dinding, si tahu lah sini oleh tahi. Maka kami dua lekat berak, flush juga sit lah kemaik gila nak ninggal tahi dalam lubang jambannya. Tapi si hantu ni pengotor sikit, so dia pakailah najis. Aku pun tak pastilah najis tu dibeli online atau diambil dari dalam tangki di rumah kami tu ke, ataupun dari dalam tangki rumah jiran tu ke, wallahualam. Setelah banyak gangguan yang kami terima, aku dan suami memanggil ustaz untuk tengokkan rumah kami. Tapi malangnya ustaz tersebut mencadangkan kami untuk berpindah kerana si setan tu sudah sebati di situ. Dia cakap orang lama. Maksudnya ustaz kedak si sanggup nak mula apa-apa sebab benda yang nang dah lama di rumah ya. Si mak tu jadi apa-apa better pindah rumah lah, bagus gitu daripada diam rumah berantu macam ni. Dalam usaha mencari rumah sewa yang lain secepat mungkin, si setan tu memberi kami warning yang terakhir. Dia mengganggu tanpa henti dan menunjukkan muka yang tak siap dia kepada aku dan suami. Dan yang terakhir, masa kami hendak bersiap untuk pindah rumah, aku dan suami keluar untuk menghantar barang ke rumah baru. Si hantu Dujana tu telah membakar beg kerja suami aku dan menyepahkan sampah serta najis di atas meja makan. Pada hari yang sama juga, kami siap keluarkan semua barang kami. Sampah dan najis di atas meja tu aku biarkan saja. Pandai-pandailah dia kemas sendiri apa yang dia sepahkan. Mesti korang tertanya-tanya kan, mana tuan rumah ni? Aku dimaklumkan tuan rumah ni bekerja di Dubai. Jadi sepanjang kami berhubung tentang rumah hanya melalui WhatsApp saja. Tapi tuan rumah dia baik ya. Dia pun terkejut mendengar cerita serta bukti yang aku tunjuk tentang kejadian si setan tu. Tuan rumah siap kembalikan deposit aku walaupun kami telah keluar awal tanpa notis. Tuan rumah tu juga telah membayar rumah sewa baru kami selama 6 bulan sebagai tanda minta maaf. Wis, baiknya tuan rumah tu. Sewa rumah baru pun dia bayarkan. Itu sahaja cerita aku kali ini. Jika ada kelapangan lagi, aku akan cerita pula tentang si hantu rumah lama aku tu datang melawat aku di kondo baru aku. Ada patu Sekian, terima kasih. So, tu je lah kisah yang aku nak share pada korang. So, kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum.